Kepada Abang Mak Never Zero, aku nasihatkan dua benda, okey? Okey, aku baru perasan ranting daripada Abang Mak Never Zero. So, kepada Abang Mak Never Zero, I feel you, brother. Sebab memang ramai jugalah content creator, influencer yang datang jumpa aku lah semenjak aku aktif kat TikTok ni, aku aktif social media ni, datang jumpa aku yang ceritakan perkara yang sama. Okey, dia ada macam-macam keadaan lah. So, bila brand owner ni, dia nak engage influencer, dia nak engage content creator kan, kadang-kadang dia terlupa sebenarnya content creator, influencer ni bukanlah sales person. Kita ni bukan diupah untuk buat sales untuk company. So, basically, kita ni ada audience, kita ada niche kita ada orang yang melihat, yang tonton video kita, yang sentiasa follow apa yang kita buat. So bila brand engage dengan kita kan, contohnya dia nak jual karipap ke, dia nak jual air balang ke, dia nak jual apa-apa lah sekalipun, dia nak promote brand dia akan gunakan content creator seperti kita lah yang memang dah ada audience. So contohnya macam aku, orang pergi kat aku macam kedai bapak aku kan, aku promote kedai bapak aku promote bukan untuk aku drive sale. Kedai bapak aku promote untuk aku bagi tahu ke orang yang bahawa kedai tu wujud, brand ni wujud dan dia jual perkara A, B, C, D, E, F, G. Itulah purpose bila kita buat review, bila kita buat brand awareness campaign kan. So daripada brand awareness campaign ni tak semestinya akan datang sales untuk syarikat tersebut. So basically brand awareness campaign ni untuk war-warkan saja tentang brand tersebut. So daripada kisah Abang Mak Never Zero ni, aku perasan sebenarnya brand tu engage dia untuk buat brand awareness campaign. Apabila dia cakap dia tak nak bayar Abang Mak Never Zero sebab Abang Mak Never Zero tak deliver sales kepada company, bagi aku benda tu mengelirukan. Sebab daripada penceritaan Abang Mak Never Zero, daripada awalnya objektif kerjasama di antara dia dan juga brand ni adalah untuk ketengahkan produk yang brand ni jual, bukan untuk drive sale untuk produk yang brand ni jual. Basically kalau produk tu ada produk A dan produk A ni ada branding dia, so basically Abang Mak Never Zero digunakan untuk promote produk yang dijual oleh company ni melalui produk A tersebut. So bila Abang Mak Never Zero dah buat video, dah pergi ke site, shoot video, upah orang, dah keluarkan fotografer dan bermacam-macam lagi, segala effort, segala hasil yang dia beri ni semestinya perlulah dibayar. Tak bolehlah bila dekat hujung, bila kerja dah siap, baru brand cakap, oh bang, Mak Never Zero, sebenarnya kita orang tak boleh nak bayar kau full sebab apa, daripada video kau memang tak dapat drive sales. So basically benda ni mengelirukan. Sebab apa, daripada awal kau tak cakap pun yang objektif video ni sebenarnya kena dapatkan sales juga. Sebab kalau daripada awal kau cakap dengan aku bahawa video aku ni perlu drive sales juga, format video yang kau akan buat, cara video yang kau akan buat akan berbeza dan harga yang aku charge kepada kau pun mungkin akan berbeza juga. Sebab tak ada purpose lah untuk aku promote brand kau dan drive sales, tapi kalau aku tak makan apa-apa keuntungan daripada situ. Sekiranya benda ni tak pernah dipersetujui daripada awal, kau tak bolehlah sebagai brand owner di hujung-hujung bila kerja dah siap baru kau nak cakap kau tak nak bayar sebab video yang kita orang buat ni tak datangkan sales kepada kau. Basically video yang dibuat oleh Abang Mak Never Zero memang dapat views yang baik, dapat audience yang sangat-sangat tinggi, so dia dah fit dengan niche dia. Secara asasnya deliverables yang brand owner ni suruh Abang Mak Never Zero buat telah pun dilaksanakan. So kepada Abang Mak Never Zero, aku nasihatkan